Ni kalau buat masak asam pedas sedap. Memang noh. Tengok dalam dia. Oh tu. Oh, tara ni memang sedap. Lembut elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni dia ni bunga katan putih kita, nampak tak? Yang ni yang harga RM40 termasuk postage noh. Pokok dia ni lah. Jenis ni bakar ni, nampak? Siapa nak boleh info-info stok ada lagi. Apa yang kita nak cerita ni tentang pelepah ni noh. Bila kita potong pelepah dia tinggi sangat, kita kena potong lah. Bila kita potong ni, tengah dia ni, umbut dia ni yang kita makan ni, sedap ni. Buat masak asam pedas kan mama je kita tengok. Tapi tak ramai orang tahu lah noh. Nampak? Lepas lah nampak tengah ni. Oh, lembut elok ni Ustaz. Buat ulam saja pun sedap loh. Memang sesuai buat ulam saja pun sedap, nampak? Tu. Ustaz kata. Makan saja Ustaz. Ni buat asam pedas memang sedap loh, tapi tak ramai orang tahu lah. Nampak? Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, getah ni. Memang sedap. Dia rasa macam bunga kantan juga. Tapi dia rasa macam batang bunga kantan loh. Kalau kita makan bunga kantan, dia rasa bunga. InsyaAllah kelebihan bunga kantan putih ni, dia kata kalau makan tak sakit urat loh. InsyaAllah. Okey, sekadar itu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.